10,000 yen. Ini je yang tinggal masa cap jalan-jalan kat Jepun hari tu. So hari ni kita nak tukar. Tengok berapa kita dapat dengan 10,000 yen hari ini. Let's go. Mitos yang pertama berkenaan dengan robot trading ni yang 90% orang silap faham adalah masuk je terus boleh buat duit. Jawapan dia adalah salah. Robot trading ni kalau korang tengok dekat website capnovapro.com, Cap dah masuk kan capnovapro.com, ada simulator. Simulator ni maksudnya berapa banyak duit yang korang boleh buat dengan robot trading, berapa besar risiko yang korang kena hadap. Dia ada persen dia. Okey, merchant berapa persen, tycoon berapa persen, sultan berapa persen, kamikaze berapa persen. Dan memang risiko dengan reward ni dia memang tak boleh lari. Kalau awak nak reward yang besar, risiko dia akan auto besar juga. Okay, so korang scroll je website Canova. Okay, kat sini ada simulator dia. Simulator ni korang main je lah. Korang nak hadap risiko banyak mana, korang nak reward banyak mana, dia akan datang secara selari. Dia akan propagate macam tu. Okay, so sebelum kita tukar duit yen tadi tu ke ringgit Malaysia, kita nak makan kat kedai ni dulu. Kedai apa ni? Kalau korang tahu, cuba teka jap sebelum Cap Expo. Nampak? Ni macam dapat, dia ada vibe-vibe Japan lah. Dia ada vibe Japan sikit. Kita tengok menu dia. Kita nak makan. Kat Japan korang takkan dapat harga macam ni vibe. Ini memang harga dia. Kalau dekat Japan ni, satu ni semangkuk ni RM100 lebih. Kita makan dulu and nanti Cap akan cover point seterusnya. Apa lagi salah faham orang berkenaan robot trading. Okay, korang zoom dekat ni. Zoom dekat. Tengok ni. Canova Quick Start 0 to Auto Trade. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sebenarnya nak run robot Canova ni, dia tak semestinya awak kena pandai coding, awak kena jadi programmer. Tak. Cat dah sediakan A sampai Z tutorial. Kalau YouTube, kalau kat home tak jumpa. So awak kena pergi dekat playlist ni. Playlist ni. Cari Canova Quick Start. So mitos nak run robot kena ada kemahiran coding, tak payah. File apa semua Cap dah bagi dah. Tinggal korang follow je step by step semua. Jangan pening, jangan relax je. Under Cap korang follow je, InsyaAllah boleh buat duit. Tengok, korang kena datang sini. Maruki Ramen Ayomo Shah Alam. Ni bukan paid review tau. Dia memang Cap datang sini. Tapi sebelum kita makan, ada satu lagi soalan yang orang selalu tanya. Robot trading ni mostly scam. Itu statement tu memang keras lah. Sebab kalau scam, yang Cap tengah buat video sekarang ni apa? Pakai muka sendiri, bukan pakai AI, ada website, robot pun sentiasa ada update. And also kalau korang betul-betul lah rasa scam, aku tak akan bagi free. Kalau robot Canova ni, kalau korang nak, korang pergi je dekat website capnovapro.com ni, scroll bawah sekali, dia akan ada free download sehingga 31 Jun 2026. Download je, korang pakai, korang test sendiri. Kalau okey, korang proceed. Kalau tak okey, korang tinggal je robot tu. Gentle lah. Aku nak compare ramen ni dengan ramen yang Cap makan dekat Jepun. Kita test kuah dia dulu. 6.5 per 10. Tapi still dah sedap lah sebenarnya. Tapi kalau yang dekat Japan tu memang aku tak tahu dah dia letak apa dalam tu. Tapi ni pun dah kira kuasa dia sedap dengan harga dia. Rasa tadi dalam RM40 semangkuk. Memang sedap. Compare yang dekat Japan tu sampai RM200 semangkuk tu, memang lah kan 4 kali ganda lebih mahal kan. Tapi itu bukan yang Cap nak cerita hari ni. Aku nak cerita, aku nak tunjuk kat korang betapa gentlenya produk capnovapro.com ni. Website ni, kalau korang tengok, korang boleh dapatkan file tu secara percuma. Maksudnya A ni secara percuma lah. Free until 30 Jun 2026. Okay, kalau korang scroll bawah sekali, nampak? File ni dah boleh download. Canova version 1.0.8 latest edition. Boleh download. So, untuk dapatkan license key, korang just register account je dengan kapal kuning. License key tu Cap bagi free je. Tak ada bayar apa-apa. Tak apa, gentlenya hari ni kita deal. So, bagi Cap habiskan ramen ni dulu. Lepas tu kita nak tukar duit yen kita tadi tu. Berapa banyak kita boleh dapat. Okay? Let's go. Kita tukar. Tengok yang receipt dia ni. Zoom. 10,000 yen kita dapat tukar sebanyak RM246. So, memang tak ada banyak sangat beza lah. Aku memang recommend korang untuk tukar dekat currency exchange ni. Dekat Ayomo Shah Alam. Tunjuk currency exchange Ayomo Shah Alam. Ini sini rate dia cantik. Kita kan trader, kita tahu rate cantik. Rate ikut rate semasa ke atau ada markup ke kan. Sini memang cantik rate dia. And yes, habis konten untuk minggu ni. Apa lagi korang nak tahu ataupun nak tahu kesilapan mindset sebagai seorang robot trader ni? Kita dah listkan hampir semua tadi. And jom kita habiskan dekat Ayomo Mall. Jom.